Kalau korang berkebun hari-hari macam ni, korang rasa apa yang paling wajib sekali kena ada? Mestilah air. Bila cuaca panas, pokok pun boleh mati kalau tak ada air. Kalau pokok pun perlukan air, ini kan manusia. Lagilah kena air yang cukup. Kalau kita badan tak cukup air, kita akan dehidrasi, kita akan pening, tak boleh fokus. Yang paling bahaya sekali apa? Kita boleh pengsan seorang-seorang kat kebun ni. Jadi air minuman yang saya selalu bawa ke kebun adalah air ni, air mineral semula jadi. Sumbernya datang daripada hutan hujan Taiping, Perak. Wow. Kalau korang nak tahu, air ni kaya dengan mineral semula jadi tau. Termasuk silika sebanyak 60mg seliter. Silika ni bagus untuk kesihatan kulit, rambut dan kuku. Selain itu, air ni juga mengandungi kalsium, magnesium dan mineral penting untuk bantu kekayaan tenaga sepanjang hari. Dan yang paling penting sekali, air mineral spritzer ni dia diperakui halal dan kita boleh kitas mula 100% botol ini. Bila badan cukup air, kerja kebun pun lebih mudah. Yang penting sekali, kita happy. Jumpa lagi for next video. Bye bye. Assalamualaikum.